Jadi pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia Thailand ini tentunya bertujuan untuk membuka ruang pembangunan yang lebih, dan ini bukan sahaja Sadau dan Bukit Kayu Hitam seperti yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Thailand bersama beberapa hari yang lalu, tetapi juga Rantau Panjang, ya. Dan kita telah mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri untuk menyegerakan. Kita sasarkan umpamanya peningkatan perdagangan Thailand Malaysia yang mempunyai potensi yang besar tetapi tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Sekarang ini kita berikan laluan barang makanan dan perikanan dari Thailand melalui Semenanjung ke Singapura. Sebelum ini, barang-barang dari Malaysia tidak dapat melepasi beberapa sekatan custom Thailand untuk ke Laos, Cambodia, Vietnam. Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan. Jadi di zon ekonomi sempadan termasuk Chuping Valley Industrial Area, ya, Kulim High Tech yang sedia ada tapi dikembangkan. Perlis Inland Port ini penting kerana Perlis Inland Port ini dia menjalar sehingga ke Laos dan kita telah belanjakan 327 juta ringgit untuk maksud tersebut dan kluster logistik PIP ini untuk 300,000 20 food equivalent unit dalam fasa pertama dan fasa kedua berikutnya. Dan tentunya Bukit Kayu Hitam, Kedah Rubber City yang saya rumuskan saja ini, pembinaan jambatan Sungai Golok dan Rantau Panjang yang saya sebut tadi, itu menelan 45 juta ringgit dan kita telah cadangkan kepada kerajaan negeri supaya membangunkan kawasan di persekitaran Rantau Panjang dari segi perdagangan, peniaga dan pengusaha kecil, terutama di kalangan masyarakat Melayu Bumiputera. Dan ini terangkul dalam kegiatan ECRL yang juga menjurus ke situ dan Kerajaan Persekutuan telah memutuskan supaya dikembangkan dari Tumpat ke Rantau Panjang, ke sempadan. Dan dalam perbincangan dengan Perdana Menteri Anutin, kita cadangkan supaya laluan kereta api itu dapat diteruskan ke Thailand dengan jalur yang sama yang dibincangkan oleh Kementerian Pengangkutan.